Puan, selamat datang ke Sekolah Hijau Kebanggaan Pemeliharaan Sumber dan Kelestarian Alam. Semua pihak sekolah terlibat dan kami juga mendapat sokongan dari komuniti luar, pejabat pertanian dan lain-lain lagi. Okey tuan-puan, mari ikut kami berdua ke stesen yang pertama. IDG, TND dan juga UKM dan lain-lain. Jom kita tengok apa itu tapak semaya. So jadi dekat sini kita ada tangki tadahan air hujan. Sebelum ni kita ada tangki kat sini. Di sini juga kami ada zon tanaman hidroponik. Sebelum ni kita ada tanaman kat sini tapi Pokok lidah buaya iaitu aloe vera. Jom kita pergi ke tempat tanaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Pusat Pengumpulan Bahan Kita Semula. Misi kami ialah misi warga segarin selamatkan bumi. Kami kumpulkan semua bahan-bahan terpakai yang boleh digunakan dan dijual. Ada di antaranya kami gunakan sebagai hiasan zon hijau dalam kita semula. Tuan-tuan tahu tak? Kami juga kumpulkan minyak masak terpakai daripada ibu bapa, guru-guru, pihak pengusaha kantin dan komuniti luar. Mesti tuan-puan tertanya-tanyakan apa kegunaan dan tujuan kami mengumpulkan barang-barang yang dari kita semula. Kami mengumpulkan barang-barang ini supaya bumi tidak tercemar dengan sampah-sampah sarap seperti botol, kotak, Plan Malaysia, Petronas dan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Tuan-tuan nak tahu tak apa kegunaan 3 warna ni? Jom kita bagi kegunaannya. Sini. Pertama, kita ada tombol warna coklat. Kami membuat sisa-sisa tin-tin aluminium. Dan kedua, ialah tombol warna biru. Kami membuat sisa-sisa kertas. Dan yang terakhir ialah tombol warna... bahan yang terpakai yang disumbangkan oleh warga sekolah dan komisi tempat. Kami riuskan semula menjadi laman yang ceria. Laman ini dihias mengikut kreativiti warga sekolah. Terdapat banyak bahan yang kami olahkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pertandingan reka cipta dari bahan terpakai juga dianjurkan oleh Kelab Alam Sekitar Sekolah. Murid-murid boleh menggunakan bahan-bahan yang disumbangkan di pusat pengumpulan bahan kita semula. Perfect. Jom lihat apa yang ada di dalam. Di sini kita ada kayu hoki. Kayu hoki ni dah rosak. Jadi kita hias menggunakan kayu hoki ni dan sebagai jambatan. Banyak pijak lah. Kami hanya menggunakan kereta sorok untuk dijadikan sebagai pasu bunga. Kami juga mengecat kereta sorok ini supaya dapat lebih ceria dan hidup. Kami menggunakan basikal yang telah rosak untuk dijadikan sebagai tempat letak pasu. Plastik yang telah rosak dan tidak terpakai untuk dijadikan sebagai pasu. Dan terhasillah pasu kereta api. Cawan tek. Cawan tek ini guru-guru menggunakan tayar dan juga kulit tayar sebagai cawan. Dan sekeliling ini adalah tempurung. Ini adalah SpongeBob. SpongeBob ini dibuat oleh guru-guru PPKI dan murid-murid PPK, guru dan pelawat dari pejabat ke kantin atau kantin ke pejabat. Dipatahkan. Ia bermaksud bagi SK Jalan 6 anti merokok. Tujuannya juga untuk pembelajaran pendidikan kesihatan PPDM. Selamat datang ke Mizo. Di sini kita ada dua jenis burung iaitu burung merpati dan burung marpok. Di sini pula kita ada bunga melon, bunga jepun, bunga kertas dan banyak lagi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan dan puan. Selamat datang ke Laman Herba SK Jalan 6. Terdapat banyak pokok herba yang ditanam oleh guru-guru dan warga sekolah SK Jalan 6. Pokok-pokok yang tuan-tuan melihat sekarang ini ada juga disumbangkan oleh komuniti luar dan ada juga disumbangkan oleh guru dan murid dari laman rumah mereka. Ain, apa objektif laman ini? Objektif laman ini mengenalkan pokok
herba yang ada di sekitar kita ini adalah tujuan untuk menghargainya sebagai anugerah yang diberikan serta mengambil manfaat darinya. Pokok-pokok ini juga biasanya ditanam pada waktu kelapangan dan diusahakan oleh guru-guru yang ditugaskan. Jemput masa ya tuan dan puan. Untuk pengetahuan tuan dan puan, kami juga ada menggunakan barang kita semula. Contohnya seperti pasu ini. Pasu ini diperbuat dari apa fungsi pokok kunyit ni, Ruhin? Fungsi pokok kunyit ni untuk penghadaman yang baik. Pokok ini ialah untuk merawat buah pinggang dan kencing manis. Jemput dan puan. Kami juga menanam pokok lidah buaya. Tujuan kami menanam ini adalah untuk merawat luka dan perhadaman serta mencantikkan kulit. Kami juga ada menanam pokok ginseng. Tujuan kami hari ini je ke pokok herba yang ada. Tak Iman, banyak lagi pokok herba yang ditanam oleh guru-guru dan warga sekolah. Jemput tuan dan puan melihat laman herba kami.